Semua tidak ada. Allah Ta'ala lah yang disebut oleh Allah wal awwal wal akhir. Ada Allah, tidak ada permulaan, akhir Allah dengan tidak ada kebinasaan, kekal selama-lama. Yang kita ni ada mula daripada awal, daripada lahir kita akan berakhir dengan kematian. Itu kehidupan kita. Nak tak nak kita nak berjaya dunia akhirat, pasti kita bergantung dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, kita berada di dalam bulan Ramadan ini tidak berapa hari lagi. Tak ada seorang pun boleh jamin kita sampai berakhir dengan Ramadan. Tak ada seorang pun boleh jamin kita dengan pangkat, kedudukan, kekayaan kita ada, tak ada siapa boleh tanggung kata kita sampai sempat dengan akhir Ramadan nanti. Masa peluang ini yang ada, kita sudah berada 17 Ramadan ini, Ramadan bakal akan pergi. Dia datang setiap tahun. Dia datang setiap tahun dan dia datang sambil dia bawa barang. Dia datang, dia bawa keampunan. Dia datang bawa rahmat, bawa untuk lepaskan manusia daripada neraka Allah. Dia datang dia lalu dia sambil bawa barang. Dan dia akan pergi. Dia datang, dia pergi tanpa henti. Dia terus berjalan. Dia sampai satu tahap dia akan pergi dan dia akan datang semula. Adakah dia datang? Kita ada pada ketika itu. Sebab itu peluang yang ada, ruang yang diberikan oleh Allah, gunalah sebaik mungkin. Gunalah bacalah Al-Quran, banyak-banyak Al-Quran kita baca. Bacalah, jangan tinggalkan Al-Quran. Bukan Al-Quran untuk Ramadan saja. Al-Quran selepas Ramadan, jagalah dia. Jadikan sebagai teman kita, sahabat kita. Moga-moga perjalanan kita akhirat nanti dia akan menjadi teman kita buat selama-lamanya, tuan-tuan, insya-Allah. Dan mudah-mudahan tuan-tuan, sekadar itu dulu untuk tengah hari ini, peringatan untuk diri saya. Tuan-tuan nak tengok cerita tak yang saya sebut daripada awal sampai sekarang, disebut dalam kitab Daqaiqul Akhbar fi Zikri Jannati wan Nar di dalam muka surat 42. Cari kitab tu, jumpa, insya-Allah ada cerita dalam tu. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang baik semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan, kelemahan dan keburukan, kekasaran, semua itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Hakikat sebenar, baik ataupun tidak, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.